Bersama saya, Nashwa. Informasi anda #Cakna Kreatif dan Informatif. Hari ini kita bakal kehilangan seorang guru bahasa Melayu yang telah lama berkhidmat di sekolah iaitu Puan Nora binti Hamzah yang bakal bersara pada hari ini. Majlis sanjungan budi Puan Nora akan diadakan di sekolah pada hari ini 1 Oktober 2025 sempena meraihkan berakhirnya kerjaya beliau sebagai seorang guru. Puan Nora telah mula berkhidmat di SKKKLIA bermula dari tahun 1999 sebagai seorang guru bahasa Melayu. Diam tak diam, telah hampir 26 tahun beliau telah berjerih perih untuk mendidik anak-anak SKKKLIA dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Majlis persaraan Puan Nora akan diadakan di Dewan Sri SKKKLIA bermula jam 11 pagi. Semua murid telah berkumpul di Dewan Sekolah untuk meraihkan majlis. Acara dimulakan dengan penerakan masuk Puan Nora ke dalam Dewan disusuli dengan guru-guru dan para jemputan bersama aluan kompang. Semua hadirin turut disajikan dengan persembahan tarian oleh murid-murid. Tidak lengkap jika tiada ucapan daripada pihak pentadbir dan wakil murid. Detik paling menyentuh hati apabila guru yang diraikan menyampaikan ucapan. Video untuk cikgu. Berapa hari dia bekerja. Majlis bertambah meriah dengan upacara memotong kulit kuning, simbolik tanda penghargaan terhadap khidmat bakti Puan Nora di sekolah ini. Sekarang mari kita saksikan tayangan montaj yang merakamkan perjalanan kerjaya beliau di sini. Anak-anak bangsa semua. Majlis penyampaian hadiah dan sendera hati daripada guru-guru dan murid-murid kepada Cikgu Nora. Seterusnya Puan Hajah Kamsia. Langkahmu tenang di pagi nan indah, membawa senyum penuh tabah. Puluhan tahun menabur bakti menjadi pelita di hati. Kami juga sempat untuk menemu ramah beberapa orang guru dan murid tentang Cikgu Nora yang bersama Ulia untuk sesi temu bual. Saya bersama bekas murid Cikgu Nora yang sudi hadir pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Hai, nama saya Firkin Mirza bin Bazir Reza. Saya bekas pelajar SK Kompleks KLIA pada tahun 2018 dan saya bakal melanjutkan pelajaran di UPM pada minggu hadapan. Dan abang pula? Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Syahril. Saya bekas pelajar Cikgu Nora pada tahun 2018 dan kini saya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Apakah istimewanya Cikgu Nora di mata abang? Cikgu Nora seorang cikgu yang sangat penyayang dan juga penyabar. Sepanjang 3 tahun saya belajar bersama Cikgu Nora. Cikgu Nora merupakan seorang cikgu yang sangat committed dalam mengajar murid-muridnya. Dan saya juga berharap pada masa yang akan datang Cikgu Nora diberikan kesihatan dan juga diberikan kelapangan dan juga panjang umur. Dan bolehkah beli sedikit ucapan kepada Cikgu Nora? Boleh.
Kepada Cikgu Nora, saya ingin ucapkan selamat bersara dan terima kasih mengajar kami selama 3 tahun daripada darjah 4 hingga darjah 6 dengan penuh sabar. Kami tahu kami ni nakal, jadi terima kasih lah tak pernah marah kita orang. Jadi cikgu yang penyayang bagi kita orang, dan saya harap selepas ni Cikgu Nora akan diberikan kesihatan yang berpanjangan dan dipanjangkan umur dan juga murah rezeki. Saya bersama Jana dan Aisyah. Apakah perasaan awak bila awak dapat tahu yang Cikgu Nora akan bersara? Saya rasa sangat sedih kerana cikgu yang saya sayang selama ini sudah tidak lagi mengajar di sekolah ini. Bolehkah awak beri sedikit ucapan? Saya nak mengucapkan terima kasih atas ajaran Cikgu Nora terhadap kami. Saya bersama Madam Rose Rehana dan Madam. Apakah sifat atau keistimewaan beliau yang paling cikgu faham? Cikgu Nora ni sifat dan keistimewaan dia sentiasa senyum. Kita takkan jumpa dia tak senyum. Kalau jumpa dia sentiasa senyum, sentiasa tenang. Boleh cikgu bagi ucapan sedikit untuk Cikgu Nora? Selamat bersara Kak Nora, semoga sentiasa sihat dan jumpa lagi. Terima kasih. Kami ucapkan selamat bersara Cikgu Nora. Bye. Hari ini kita bukan sekadar meraihkan persaraan seorang guru, tetapi juga menyulam kenangan seorang insan yang telah banyak menabur bakti. Terima kasih Cikgu Nora, jasamu akan terus dikenang. Doamu akan kami amalkan dan kasihmu akan terus hidup dalam hati kami selamanya. Kawan-kawan, demikianlah majlis persaraan yang diadakan pada hari ini. Kita doakan Cikgu Nora akan sentiasa ceria dan gembira sama-sama keluarga tersayang. Kami KTV SKKKLIA juga mengucapkan selamat bersara dan selamat menjadi YB untuk Cikgu Nora. Pucuk pau delima batu, anak 9 ditapak tangan. Sungguh pun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Dengan ini berakhirlah siaran kita pada kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel TV SKKLIA Official sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Bye. Di pagi nan indah. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di dalam taman. Junjungan budi kenangan kasih, SK Kompleks KLIA di hati sepanjang zaman. Di setiap kata ada kasihmu, di setiap pandang ada ilmunya. Cikgu Nora, namamu terpahat dalam jiwa anak didikmu.